doa istiftah ataupun doa iftitah. Dalam sebahagian kitab fiqh sebut istiftah, dalam sebahagian kitab fiqh yang lain sebut iftitah. Biasa kita sebut apa? Iftitah lah. Baik. Doa iftitah ni bila? Tadi kita dah angkat takbir, Allahu Akbar, kan? Kita baca doa iftitah. Doa iftitah ni sunnah di sisi majoriti ulama. Tetapi Hambali kata wajib. Hambali kata kalau tak baca, pahala kurang. Tapi majoriti kata sunnah. Dan kita percaya, pegang pendapat ia sunnah. Baik. Bila nak baca doa iftitah ni? Lepas daripada angkat takbir. Sebelum daripada baca a'udzubillah. Tapi katalah kita ni angkat takbir Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alamak, iftitah tak baca lagi. Boleh tak kita ulang? Tak perlu ulang. Tak perlu. Kerana iftitah ni sebelum ta'awuz, sebelum a'udzubillah. Bila dah baca a'udzubillah, baca bismillah, terus Fatihah. Kerana tempat dia telah gugur. Tempat dia telah gugur. Maka tak kembalilah. Dia pergi tak kembalilah. Tunggulah solat lain pula baca iftitah lain. Demikian yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. So kalau kita baca a'udzubillah, habis doa iftitah gugur. Boleh? Baik. Dalam solat jenazah, sunat tak baca doa iftitah? Ulama' berbeza pendapat. Majoriti ulama' kata tidak sunnah. Sebab tu kalau kita solat dekat Masjidil Haram, kan kadang-kadang lepas solat fardu dia kata, As-salatu alal amwad rahimakumullah. Salat kata mayat, kita pun bangun. Salat ni. Imam Allahu Akbar. Kita pun baca iftitah kan. Tak habis baca Fatihah, Imam Allahu Akbar. Cepatnya. Teruk Saudi ni. Dia tak tahu, majoriti ulama' kata doa iftitah atau salat jenazah tak ada. Dia tak sedar yang tu. Dia baca iftitah memang lambat. Majoriti kata tak ada. Sebahagian ulama' mazhab Hanafi dan sebahagian ulama' mazhab Syafi'i dia kata sunnah. Sebab tu kita baca. Sebab kita belajar fiqh Syafi'i. Apa dalilnya? Dia kata dalilnya sebab doa iftitah umum. Nabi baca dalam salat. Jenazah tu salat juga. Maka bacalah. Majoriti kata tak. Salat jenazah ni lain. Bukankah salat jenazah tak ada rukuk? Bukankah salat jenazah tak ada sujud? Maka bila tak ada riwayat salat jenazah menunjukkan tak sama macam salat lain, tak ada riwayat yang kata Nabi baca doa iftitah, maka kita tak baca. Itulah pandangan yang tepat. Wallahu ta'ala a'lam. Tidak baca salat, tidak baca doa iftitah waktu salat jenazah. Baik, boleh? Apa lafaz doa iftitah ni? Tuan-tuan baca yang mana? Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sahih tak hadisnya? Sahih. Lepas tu kita sambung. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Yang tu sebenarnya hadis lain. So kita gabung dua. Kita gabung dua hadis dalam satu bacaan. Sebenarnya lafaz yang tadi yang kita baca tu satu hadis. So kalau kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, cukup. Itu pun iftitah. Lepas tu kadang-kadang kita pelik, macam mana Imam Tarawih ni cepat sangat ni? Saya tak habis iftitah lagi dia baca Fatihah dah. Imam tu dia baca hadis. Iftitah sampai situ. Yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ni doa lain. Doa iftitah juga, tapi hadis lain. Yang mana Nabi baca waktu lain. Ada hadis Nabi baca iftitah dengan lafaz yang saya baca tadi. Allahu Akbar kabira. Ada hadis Nabi baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ada hadis Nabi baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i was thalji wal barad. Itu pun doa iftitah. Ada doa, ada yang Umar baca, bukan tidak ada hadis daripada Nabi tapi tidak sahih daripada Umar. Angkat takbir Allahu Akbar, bismikallahumma rabbana wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk. Itu pun doa iftitah juga. Tapi Umar punya. So, sebab tu doa iftitah ni dia ada banyak versi. Dia ada banyak versi. Ada versi macam ni, ada versi macam ni, ada versi macam ni.